Ingat, niat kita ikhlas al-amal lillahi ta'ala, supaya benar-benar kita berikan kemerdekaan sebenarnya. Negara jangan dirompak, khazanah jangan dicuri, keselesaan rakyat terjamin. Boleh? Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita ulangi ikrar keramat kemerdekaan rakyat dengan izin Allah, seperti mana yang tertera disuarakan dan dilaungkan oleh bapak-bapak ibu kita pada 31 Ogos 1957 atas nama semua rakyat, semua negara dan semua suku kaum. Kita ulangi ikrar itu, dan kali ini merdeka yang sebenarnya merdeka. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah demokrasi rakyat Malaysia. Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah demokrasi rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah keadilan rakyat Malaysia. Orang UMNO dia kata turun beramai-ramai pasal Seksyen 6. Lepas itu dia belanja semua orang makan free. Semua belanja makan free. Wah, hebat tuan-tuan. Tahun pilihan raya ni macam-macam yang dia akan berikan, tapi dia tidak akan selesaikan masalah ekonomi negara. Dia tidak akan selesaikan masalah rasuah. Dia tidak akan selesaikan masalah perkauman. Dia tidak akan selesaikan masalah penyelewengan dan salah guna kuasa. Dia nak gula-gulakan tuan-tuan. Tentukan tuan-tuan ambil apa yang dia buat, ambil apa yang dia beri. Beri RM500, ambil. Bantuan sekolah RM100, ambil. Bukan duit dia pun. Dia nak belanja dekat pasar Seksyen 6, belanjalah. Tapi dalam pilihan raya yang akan datang, tentukan tuan-tuan pangkah calon-calon Pakatan Rakyat. Setuju tak setuju tuan-tuan? Ada baru-baru ini kita terima surat, betul, daripada Perdana Menteri yang tadi Datuk Teng kata otak dia kecil tadi. Tiba atau tidak? Pilihan raya tak lama lagi. Adil atau tidak? Kami pihak pembangkang hanya dibenarkan diberi daftar pemilih tanpa alamat
sedangkan beliau masuk ke peti-peti surat kita, kononnya memberikan kata-kata terakhir beliau kepada kita. Untuk itu saya ingin mengingatkan, baru-baru ini bila mereka ada di antara penduduk di Batu Tiga ini menghubungi saya mengatakan, YB, saya dapat surat daripada Najib Tun Razak, saya ingin bagi tahu YB, orang ini tidak pernah ada di rumah saya. Jadi saya mohon anda semua di sini malam ini, insya-Allah, sesiapa yang terima surat daripada Najib Tun Razak, maknanya pengundi ada di dalam rumah anda, tetapi anda tidak kenal pengundi tersebut, datang hantar surat itu kepada kita, sebab sekarang adalah masa tempoh bantahan. Kita akan bantah, kita akan pastikan Batu Tiga tidak ada hantu yang akan datang mengundi. Boleh atau tidak? Ini hak rakyat. Aku akan kembalikan kepada rakyat. Sayang, berhenti semua dan bawa ke. Ambil ini semua. Ini semua hak kamu. Hasil lamar rakyat. Ambil semua. Ambil. Ambil lagi guys. Terima kasih. Jangan sembah aku. Aku bukan gila disembah. Aku jebat rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Dan aku rela mati untuk rakyat. Kerana aku mau keadilan. 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 Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan, perpaduan negara, masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah, perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah, demokrasi rakyat Malaysia. Keadilan rakyat kita jana arus, kami arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan, perpaduan negara, masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang patah, perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah, demokrasi rakyat Malaysia, membujur lalu melintang patah, keadilan rakyat Malaysia. Doa-doa selamat insya-Allah. Allah adalah sebaik-baik. Tanya sama pokok. Kenapa sebab goyang? Ini tanya sama Najib. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Ini dia goyang semua, bukan main-main tengok. Boleh ikut saya sekali lagi. 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Wallahu khairul makirin. Kita kena yakin. Jadi saudara, turun harga minyak, batal PTN, turun harga kereta, cukai eksis 20%, batal tol, batal AES,
kita mampu buat, karena kalau kita tadbir dengan baik. Ya. Jadi yang saya mampu itu saja saudara, itu madu yang kita janjikan, tangan kanan pakatan. Kalau nak pertahan juga 250 juta racun BN, tanah 200 ekar racun, AES bayar racun, PTPTN kena bayar racun BN. Jadi madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Boleh lah. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku.